Syam Jalil, Dr. Azmain, sembang apa ni? Tengok siapa? Adakah ini yang kita sebut sebagai cubaan nak spin isu? Ataupun cubaan nak putar balik fakta? Ke nak mengganggu gugat keharmonian negara? Untuk apa nak menimbulkan kemarahan orang? Yang berhormat Menteri Agama telah keluarkan kenyataan. Baca ke tak kenyataan yang buat Menteri? Fahamkan tak? Ke baca dalam keadaan tengah marah? Janganlah tunjuk sangat hati tu hitam. Bila orang ajak debat, tak mau, sunyi sepi. Ni apa? Faktanya adalah Glamping with Pride ni telah berjaya disekat sebelum bermula pun program. Dah disekat dah apa? Dah berjaya dibatalkan pun. Jakim dengan Maiz pun dah keluarkan kenyataan. Waimah YB Sani pun telah keluarkan kenyataan untuk menyekat program tersebut. Part mana yang Syam Jalil dengan Dr. Azman tak faham ni? Islam. Yang berhormat Menteri Agama bukan kata isu ni kecil seperti mana yang Syam Jalil dengan Dr. Azman faham. Kita kena ingat, negara kita ni ada penguatkuasaan undang-undang. Aktanya sudah ada. Di bawah Akta Kesalahan Jenayah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Seksyen 25 serta Kanun Keseksaan Seksyen 377A, 377B, 377C dan 377D yang memperuntukkan kesalahan seksual tabi'i ini. Itu maksud dia. Negara kita ada undang-undang. Bukanlah seperti apa yang Syam Jalil dengan Dr. Azman faham. Jadi jangan nak tarik orang ramai, nak bangkitkan kemarahan dan nak mengganggu gugat keharmonian negara.